Mak pusing sana. Sabar. Slow. Belakang lagi. Slow. Tahu lah. Okey. Pelan-pelan. Apa awak bawa kereta macam ni? Ya Allah. Kalau awak break emergency macam ni, mati lah. Biasa saya bawa lah. Tak payahlah. Saya saja je nak test brake ni. Elok sangatlah tu kan. Yang seorang tak boleh sabar, yang seorang lagi tu panas baran. Memang bergaduh lah kan? Macam mana Bangkok? Alhamdulillah bang. Lokasi hotel tu strategik, makanan halal dia pun okey. And Ijaz rasa Ijaz dah buat keputusan yang betul. Kenapa beli share? Kenapa tak buat je kat sini? Buat hotel sendiri? Manpower dia tu macam mana pula bang? Abang bukan tak tahu kan, pekerja asing, bila dia kerja dengan kita, and besok dia dah pandai, dia akan tinggalkan kita. Tapi kalau anak kita, macam mana pun dia tak akan balik dengan kita. And modal dia tu pun satu hal bang, bukan sikit modal dia. Ijaz tak rasa benda tu senang. Tapi tak tahulah. Kalau Sophie, maybe dia boleh handle. Ni Ijaz. Abang sebenarnya ada benda nak cakap dengan Ijaz. Nak cakap apa bang? Apa kata kalau Tash tu kita kahwinkan dengan Rihanna? Oh, belagak awak kan? Baru sehari 2 tau awak belajar. Belum kita masuk jalan besar lagi. Alah, senang je. Kereta auto. Kira untunglah awak bawa kereta auto. Waktu saya dulu ambil lesen, semua manual. Auto ni lesen perempuan je. Mesin perempuan? Suka hati je kan cakap macam tu. Okey, jom. Kita test jalan besar. Senang je. Jomlah. Ma, keluar jap. Elok-elok. Okey. Jalan. Action sangat kan? Jalan. Bawa betul-betul. Signal mana? Signal. Kereta! Tadi kereta tu. Kalau awak laju tadi, langgarlah kereta tu. Takut tahu tak? Pelan. Masuk kanan. Banyak kereta. Sekarang nak try jalan besar. Biarlah. Awak bawa kereta main-main kan? Sorry. Kereta! Tahu. Kereta! Tadi kereta depan tu laju. Awak tipu saya. Okey, cepat. Ni dah boleh